Okey, dah lebih 2 minggu Yusuf tak buat video pernikahan. Dan sekarang ni Yusuf akan mula balik buat video pernikahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan mengajar tentang jenis-jenis dokumen sumber Part 1. Sebab hari ini Yusuf tak sempat mengkaji tentang semua jenis-jenis dokumen sumber, tapi Yusuf akan ajar separuh. Jadi jom kita mula. Dan sebelum itu, kenapa ia penting untuk dipelajari? Hal ini kerana kita dapat mengetahui fungsi-fungsi ataupun jenis-jenis dokumen sumber yang digunakan dalam peristiwa akauntan. Contohnya bil tunai, contohnya resit rasmi, contohnya keratan cek. Kita pergi ke dulu nanti. Alright, kita start dengan bil tunai. Bil tunai ni ialah dokumen sumber yang merekodkan urus niaga, jualan dan belian yang menggunakan cek dan tunai. Sebabkan dia ada bil tunai kan. Dan dia ada dua jenis, iaitu asal dan salinan. Yang asal dihantar kepada kita dan yang salinan disimpan oleh pembekal, iaitu orang yang buat bil tunai. Sama juga macam resit rasmi. Yang asal dihantar kepada pembeli dan yang salinan disimpan oleh pembekal. Dan resit rasmi ni dia akan muncul ataupun dikeluarkan jika tunai diterima. Tunai itu maksudnya cash dalam bahasa Melayu. Kita nak pergi ke keratan cek pula. Keratan cek ni pada asasnya ialah butiran seperti tarikh, amal yang dibayar, tujuan pembayaran, baki wang. Kalau nak senang ingat ialah butiran. Bauci pembayaran pula ialah sumber dokumen yang merekodkan pembayaran perniagaan seperti gaji pembayar, gaji pekerja ataupun sewa kedai. Dan kita nak pergi ke bauci tunai runcit. Bauci tunai runcit diuruskan oleh jurulwang. Pertama sekali difailkan, lepas tu diuruskan oleh ketua jurulwang, dan last sekali disahkan rekod tu disahkan ke dalam buku tunai. Kita nak tengok jenis-jenis slip. Antaranya slip daftar tunai. Slip daftar tunai ialah slip yang paling kerap dijumpai dan diuruskan oleh pos, dan pos akan masuk data ke dalam komputer. Dan Yusuf tak ingat, tidak perlu dicetak semula. Selain daripada slip yang Yusuf ajar tadi, ada slip bank. Dan slip bank ni ialah tunai didepositkan dalam akaun bank, dan nombor dengan nama akaun kena isikan. Dan yang asal pula dia ada dua jenis kan. Dia ada asal dengan salinan. Tu okey tu. Dia macam resit rasmi dengan bil tunai juga, tapi dia bertentangan. Maksudnya yang asal tu disimpan oleh pemegang, tetapi yang salinan tu dihantar kepada kita. Tu adalah slip bank. Dan kemudian ialah slip perbankan atas elektronik. Maksudnya ialah dia mengeluarkan duit daripada ATM. Dia boleh buat bila-bila masa saja. Slip pindah wang ni ialah dia memindahkan wang untuk ke pihak ketiga di dalam ataupun luar negara. Dan kena isi borang dulu, lepas tu sahkan borang. Tetapi kalau nak pergi ke luar negara, kena dikenakan charge. Akhir sekali kita pergi ke urus niaga atas talian. Urus niaga ni di senang cerita ialah online banking. Dan rasa itu je lah. Nanti Yusuf sambung minggu-minggu depan, sebab Yusuf tak akan buat video edukasi, video pernikahan setiap hari, sebab nanti Yusuf stres. Itu sahaja Yusuf. Sekian, terima kasih. Bisa agak 40 sekali 90 sekarang. Oh my goodness.